Agak betul. Welcome to my YouTube channel AI Arisa, Mek Kelate. Satu harap I love you. Ingat ke senyumnya ate Melaga ke Hewan cerita me ada konan jenteku. Hai guys, hari ni malam ni Abang Ali buat kenduri open house kat rumah dia. So kita nak surprisekan AI team macam mana dia orang tengok kereta Arisa. So ni next content after kita dah deliver kereta, after kita dah settle semua. So malam ni saya nampak macam ada Aiman, ada Isha, ada Faridah, and maybe akan ada balik dengan Kak Bella juga. And then kita sangat-sangat berbesar hati untuk tunjuk dekat diorang first. Sebab yelah saya datang sini, diorang yang bawa saya kan. So sekarang kita ada Naim, saya yang tengah tidur. Tu dah bangun dah tu. Dah bangun dah. So jom kita pergi. Let's go. Ada Jom. lampu? Hah? Banyak kat dia ada lampu. Ya. So cantik lah kereta ni malam. Dia sangatlah tom yum. So let's go. Tu sikit, tom yum. No, jangan cancel. Agak betul. Sombong. Oh, si baru bangun ni. Hello. Ming. Oh, Ming. Syarul. Weh. Nama apa? Awak nama apa awak? Awak nama apa? Seksinya. Seksinya. Syarul. Alhamdulillah. Sihat ke? Bulak balik mata ya. You. Pak. Selamat raya. Selamat raya. Selamat raya. Salam. Salam. Dia crash lagi sebab dia baru bangun. Kenapa dia baru bangun? Hai, Kakak, adik, mana-mana. I feels you. Selamat raya. Itunya, nampak jumpa. Kita pergi karaoke. Hai. Apa? Papa, cepat cakap Papa. Tengok je. Papa Man. Ha. Papa. Duduk dekat sikit boleh tak? Jangan naik. Okay. Ni reaction betul-betul reaction korang first AI yang tahu. Tapi ada orang dah tahu tapi nak apa tu? 3, 2, 1. Ha? Ada belakang tu. Mula. Lamin tadi. Lamin depan. Okey. Jangan weh. Nak tahu weh. Dapat kau kembar lagi. Bisa. Jus hari tu agak kembar lagi weh. Raya lah. Jadi tengok tahu. Dah panggil nak ya apa tapi nantilah. Mesej dia sekali. Sekarang kena ramai-ramai. Mami. Siapa? Ming. Daddy Laming. Batu Dimi. Apa? Singkatan. Kata Ming Angler. Di Flora. Saya duduk dengan siapa tu? Duduk Ni dengan Menti. Mentor. Mentor Wami dulu ni. Kita lagi sama-sama balik dulu. Tengok ni. Muka mentor. Dulu kat kau ajar mami dia. Ucap kan ni Risa? Mata. Mata hak ni dia macam kecil sikit. Squint gitu. Hak tu mata dia besar. Ni sesi mengecam. Ngapa kakak dah? Apa kalau orang swish kita memang pecah dah. Betul tak ngapa kakak? Betul tak ngapa hak kakak? Jangan. Betul. Betul muka tahu dah. Dah. Yo.
Dia biasa kakak dia kurus sikit. Dia kata. Ya dah lepas aku ya ambil belakang sejak tahu tak. Tapi lo ni tak apa tak. Dia kau tak bagi dia. Kau. Awak nak makan kau daging nak? Kita win lalu. Apa? Express. Yo, sebab dia tak ada gigi lagi. Jadi makan ya tu dia tak ada terlaju lagi. Apa dia yang kau ada tak? Comel lah. Sesi mengecam. Cik tak? Siap kau. Kalau aku macam main Oh gudi-gudi. ya, kalau serah hati oh ya. Kalau dia tak ada zat dulu serah hati ya. Telefon. Sebeli tu. Mana dah? Apa dah? Gila orang ligang nyanyi tu. Oh, ada. Ni kau sah? Dah. Tu biru. Gini. Gini lah. Gini lah. Syami. Mana? Kamu. Wah, Izzat. Buat parah ke? Bos aku tu paling penting tu. Buat parah ke ni? Bos dia nak bos tu. Tak masalah ni. Kita tengok reaction bos dia. Kita tengok reaction dia. Kita tengok reaction. Let's go. Parah. Muka takut ke keju aku. Kelakar ada ke lawak bodong. Kau parah ni. Mana tak? Tak macam mana lama. Buka tu. Dia tekan lama-lama. Bayarkan kelam. Bayarkan kelam. Mana? Kita kabur ni. Ada lampu sini. Bersedih. Bukan kata kita. Bukan. Kalau lama. Gila. Ada kongres tu. Nah, siapa nak try dulu Alif lah. Aku takut try kata mahal. Wow, gedang. Gila babi. Nego kamu? Kena makan. Kena makan. Apa you tanya dia? Nego itu yeti. Biarkan siapa ni? Agak ada laming. Bak laming biasa pakai yang mau gini Kau janji aku lah Min. Mana kamera? You janji dengan aku, you kata nak ambil emas. Gila. Cek mungkin juga kamu, nego kamu. Laming ingat lagi duk dengan nak YouTube. Dekat cikgu juga kadang-kadang aku buat konten dekat office ke, cikgu makan. And then masuk konten aku. Sampai cikgu pun. Ni mungkin kau 2023 kau. Bang tak ada lah. Lepas aku tak ada. Dah. Sini. Okey ni. Sedih ni. Allah. Ni Aiman nak bagi ucapan ni. Aiman. Aiman. Okey, kita dahulukan orang liga dulu. YB. Ada. Kita tengok orang lama. Orang lama. Okey. Orang lama, mic siapa tak ada gambar. Mana ucapan ni? Ucapan, ngoh ucapan ngoh. Ya, aku duk ke telefon dia. Orang lama. Ucapan dari Aku dulu. Mentor dulu lah. Mula dulu. Mentor dulu lah. Mula cepat dah. Pertama sekali tahniah untuk Arisa dan Naim. Hebat lah korang buktikan walaupun bukan dalam liga tapi boleh akak emas. Pokok. Masa air. Wih gila weh. Ni bukan sunroof ni. Moonroof. Enggak bisa bahasa Inggeris. Apa tu? Cuba start sikit bahasa Melayu waktu ni. Bumbung bulan. Bulan. Gila. Wih, boleh bahasa Inggeris lah orang kita. Main kau tu. Tengok ni. Tengok ni. Sama saya. Ada kau bahasa dari kau. Boleh ngunggu. Tengok ni. Ada kala apa tu? Gila set mus. Gila. Apa set mus macam Orang biasa enggak bisa lah Inggeris. set DM tak pernah. Aku boleh buat lapu depan. Biar saya dengar. Hai. Macam konten orang lain. Apa pun tahniah. Kita orang bangga. Tahniah. Aku bangga. Masih. InsyaAllah.
ada kereta gini, alhamdulillah. It's okay, tak apa. It's okay. It's okay. okay. Oh, Loki. Nak bawa kembar kena bawa emas. Betul lah. Betul. Alright. Congrats Nusa. Thank you. Dia nak sport car sampai study lagi dia ya. Dia minat sport car sampai study lagi. Aku Mantap. Okay, thank you guys. The next day. So ni video sambungan. Semalam kita pergi majlis rumah terbuka dekat rumah Alif Beh. Kita jumpa semua orang kat situ. Ada Riz, ada Jo, ada Fira, ada Farida, ada Kak Bella, ada Abang Alif, ada everyone kat situ. So hari ni adalah hari di mana my baby gone dah kahwin. So di kesempatan ini saya buat konten ni pun saya nak ucapkan selamat pengantin baru buat adik saya Aira Gon. Dah kahwin, dah adik aku. Selamat menjalani ibadah rumah tangga. Semoga menjadi isteri yang baik di samping suami cinta. Banyak-banyakkan bersabar kalau perangai suami kita masih lagi belum kelas suami kan. Time-time game mana lah Aira. Dan ni kau lain. Jadi ibadah rumah tangga ni ya pahala siapa habis. Sebab tu kita banyak diberi ujian dan cabaran. Nak gimana saat ni tengok-tengok. Lepas tu ada apa-apa masalah boleh selesaikan dengan cara yang baik. Semoga sentiasa berbahagia selalulah hingga ke syurga. Sekarang adik aku nikah dah. Aku yang gitu dia dalam WhatsApp dia kata, "Oh, ucapan memang betul-betul kakak-kakak punya." Yelah, kita kakak dia. Baik dulu. Even kita duduk rumah sama-sama, kita masuk AI, Alif letak dalam rumah yang sama, and then saya duduk dengan Atika, dan saya rapat juga dengan Aira dengan Nisa, and kita orang kerap keluar sebab masa tu Aisyah dengan Tika je ada kereta rasanya. Lepas tu kita memang kerap keluar, pergi karok, pergi makan. Petang-petang tu mesti akan macam ngular kot lain lah. Pergi tu, pergi kot ni. Weekend tu mesti ada. And then setelah ups and down, Aira harungi bersama XX Aira. Akhirnya dapat juga suami yang sangat kena dengan Aira. Semoga perkahwinan yang dibina kekal hingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. So hari ni kita nak pergi sana, nak pergi nikah Aira. Actually kita dah lewat sebenarnya. Aira masuk dewan pukul 12. So sekarang dah pukul 11.50. Mungkin kita lambat, kita akan sampai 12.30. Minta-minta lah masa kita masuk tu Aira belum masuk lagi. And hari ni juga saya nak buat reaction lah, yang mana geng-geng yang belum lagi tengok macam semalam, ramai dah tengok. Anik, Mak Akam, Mak Uwe, Aiman Noah, and so on. Saya tak ingat mana-mana ramai. Riz, Syahrul. So far hak tu je tengok lah ni. Hak senior hak baru, geng senior Mak Akam seorang, Mak Akam dengan Mak Uwe je malam. So kita nak jumpa diorang. Kita akan tunjuk macam kita tunjuk gambar tu dekat Fira, dekat Jo dengan Farida. So kita tunjuk gitu dulu sebab tak semua orang nak pergi tubik, nak pergi kat parking nak tengok kereta. And mungkin nanti saya akan masuk office lah. Macam rindunya nak masuk office kan. Macam kan. Nanti saya akan masuk office and tahulah benda tu jadi ke tak. So jom kita pergi wedding Aira and jumpa everyone. Let's go. Gila kan? Sebab nak bonding Gila kan cakap dengan orang terlambat? Ini tak lambat. Ini timing rate kita orang. Berapa? Inayah ke? Dia gagal. Okey, senyum. Aku punya gimbal dia rosak kan? Opi, asal selalu tengok Opi repost pasal baby. Comelnya Opi ni. Opi nak anak. Tapi nak anak. Ni pinjam ni. Kan ada 2 orang ni. Dan aku lah, awak sendiri lah. Bila nak kahwin? Tak ada siapa nak masuk Minang. Bila Arisa dah tak larat lagi wedding kita orang jumpa lah. Jom. Dah. Ya. Bersama Farmi dah. Wajah betul. Alhamdulillah dah. Kau boleh bersama Barbie lah. Aku kan
bagi dulu dancer bau. Smile. Serius. Sekarang kau buat apa tu? Sekarang tak tahu lah apa jadi. Tapi zaman kau dengan Una lagi dulu. Aku tak elok lah. Arisa. Apa? Arisa dah. Arisa memang tak elok. Aku nangis. Congrats. Cantik sangat. Rosak makeup nanti. Cantiknya. Trip. Nyanyi. Selamat pengantin baru. Semoga beranak cucu. Jom Emma. Ini grey. Bukan you look great. You look great. Oh, you look great. You look gorgeous. Jom. Gagol! Gatok! Gagol! Kanda betul-betul tunai janji ke datang semua AI punya wedding? Kesian kat Kanda. Pernah aku skip ke? Kesian kat Kanda nanti Kanda kahwin tak siapa datang. Ya, sumpah kan. Tak atas tu aku left group. Lepas tu release ada farewell lah. Aku terus hilang macam tu. Wajuk lah. Tapi tahu ke bila nak kahwin? Tak amat lagi kan? Aduh. Tahu-tahu aku dah mati je. Ada gambar? Oh, okey. Mana gambar? Tahu-tahu gambar Rina. Ada tu. Elek. Jom kita ambil gambar dengan Aina. Jom. Atas ke? Aina tengah lah, Aina tengah. Hilang lagi. Aina tengah. Weh, dah boleh pegang. Boleh tak? Biasalah tak release lagi ada stres sikit. Apa cakap dulu? Cakap dulu. Ada begitu baik. Gandu lagi. Hei, Tania. Okay, betul dah cakap tu. 1, 2, 3. Lagi satu. Gapa dia? Main apa dah? Sudah. Tania kena tambah satu lagi komitmen. Membuktikan AI team tak gagal. Oh, Tambah lagi ulun baru. Tania. Berjaya menambah lagi satu komitmen. Ni bukan ucapan achievement ni, bukan achievement ni. Ni Komitmen. komitmen. Congrats. Tania. Tapi janji jangan lupa subscribe. Jangan lupa pergi kat kereta, lepas tu ambil lemang kat kereta tu, pindah. Okey. Tak. Kereta kita biasa je nak letak dalam merch ni. Risau lah. Kereta bawa lemang tak apa? Kami Azia bawa lemang tak apa? Durian boleh? Boleh. Thank you so much. Congrats. Weh, mana lah Azia warna hitam tu pergi ya? Putih lah. Putih tu. Putih dia hitam kan? Hitam Atika. Aku ada berita gembira. Apa? Takkan nombor 3. Laju lah. Macam mana kalau rezeki? Tumbuh betul. Macam mana kalau rezeki? Sana. Kahwin pun tak lagi. Aku kahwin pun tak lagi. Kau memang nak kahwin? apa dia? Kelocong lah, kelocong. Tak suka teka ke apa dah. Tekan lah. Rumah. Tadi kata nak mengadu. Betul lah tu. Sama weh. Dapat tak chemistry kita? Kita boleh dapat. Waalaikumsalam ya Allah. Ni orang nak tidur rumah saya. Ya Allah, ya Allah. Tidak lah. Sama lah. Ni geng-geng tinggal anak tu tak? Tinggal lah. Apa lagi bawa anak kan? Kalau ada banyak sistem buat apa kan? Betul. Kita masuk.
Mari dia dapat sebenarnya. So Syami nampak kesan dah release Buah Berjaya. Boleh betul ahli politik hari ni. Sampai review kereta kat Putrajaya hari ni. Politician. Kena. Bila jadi papa? 12.9. Kena. Jangan tak ala ke sini. Kena, dia pinta gembira kena. 12.9 main birthday aku anak kau. Nanti anak kau nama Iskandar tau. Kalau nak berjaya letak nama Iskandar. Nak berjaya. Tak kalau tak nak. Anak kau kena nak Ku Hajar letak nama dia. Anak kau nama Ku Hajar letak nama dia. Syami. Kalau letak nama ni. Kalau anak Sultan Mumbon. Kalau nak anak kembal letak nama aku. Babi. Kena, dah balik dah. Balik lah. Balik gembira. Betul. Oh, dia dapat. Ada buah lagi. Perform betul nak ni. Pantang lepas. Pantang diam sikit. Pantang usik sikit. Dah. Kecil cili Colombia. Aku pula aku terkejut. Oh macam ni. Semua cakap mengandung. Balik. Lagi tu kan? Lagi. Ganda suka tak untuk ada ganda? Baik kau semua. Ada ke? Aku lah. Bila masa kau jadi rekod sebaya untuk mengaku? Adik pelotak tu. Tiba mengaku sebaya. Dulu tak tahu aku. Tengok sana. Bila aku muda. Serius tak? Ada makan siapa tak untuk aku? Dia tengah makan. Minum. Kau bawa BMW lah? Sama sini macam apa? 180. Kalau kau macam ni, macam Atika. Ha? Macam Atika. Macam Amin, Macam kat sini. ni. Macam kat sini, macam kat sini. Kalau back kat cerita lah. Amin. Awak tengah cakap sini. Kamera sini. Kamera sini. Kamera sini. Aku tengah cakap dengan anda. Pasang dia. Macam jealous saya. Sama Atika. Tak, dekat sial Kau? Oh, Oh, kau macam Mira lah. aku yang baru. Ya macam Mira, tapi macam yang baru lah. Yang sudah. Sudah. Mira yang sama juga. Mira hashtag. Oh, tanya Arisa. Kau nampak Syami? Arisa tak ada taufi pun keluar kereta. Yang ada taufi setiap hari tak keluar lagi kereta. Aku yang duduk dalam level lagi pun rasa macam nak jual kereta. Botol lah kau yang ada level kau. Lepas tu ada yang 2 tahun baru ambil lesen. Yang ke-11 yang dulu baru ambil kereta. Daripada bawa kereta tak boleh tak lesen. Kau menganjing kau. Kau menganjing. Ni JPJ baru lulus kau dah beli kereta. Tak takut weh. Sampai hati kau. Sampai sekarang naik teksi hijau lagi. Dia kaya. Mana ada? Bisa aku belajar dulu okey bawa kereta. Betul. Sebab disebabkan dulu JPJ view naik. Sebab view naik orang daripada JPJ tu. Sampai sekarang kereta. Mulalah daripada bakar-bakar ni. Jangan cakap apa yang kereta. Apa nama aku? Kasar. Nampak happy tengok kasar sampai kereta sudah. Orang cakap kalau rezeki tu bila-bila saya datang. Semestinya sudah rilis, sudah kahwin, tak dapat. Tengok terbukti yang sudah kahwin pun baru boleh beli kereta. Allah, kasih dah gantai juga. Amin. Saya doakan Lokman juga. Adik ex aku lah sini. Mana? Amanah. Ex aku eh. Ex aku. Bukan Amanda. Banyak sangat lah. Tak tahu yang mana satu. Ini ex mana? Bukan ex girlfriend kau dong. Cakap. Banyak. Dia tengah tunggu luar. Dia berjual lemak. Dia jual lemak. Aku nak lemak. Bye. So kita lupa nak sambung kita punya outro. So hari ni kita sambung balik outro kita. So ada beberapa orang yang Arisa just bagi tahu dekat WhatsApp je sebab tak sempat nak jumpa and tak sempat nak berjumpa lah orang kata. Kalau jumpa pun tak tahu bila. So
So actually beberapa orang dah tahu Tika dengan Nisa, tapi Nisa tu dia tak tahu macam Arisa nak ambil kereta tu bila. Dia tak tahu, dia just tahu je. Macam Tika dia betul-betul tahu, tapi dia tak tahu ambil kereta gapo and macam mana rupa dia. So ni ada beberapa message yang kita bagi tahu Atika, bagi tahu Kak Bella, bagi tahu Nisa, bagi tahu Isha. And kalau korang nak tahu, Isha ni dia macam saya tak tahu dia tahu mana. Wallahualam, maybe daripada diorang punya group geng-geng OG, tapi dia macam cara dia WhatsApp dengan saya tu dia macam seolah-olah tahu. Saya rasa dia dah tahu. So kita WhatsApp Isha, kita WhatsApp Kak Bella. So Kak Bella sebenarnya saya nak masukkan dalam konten, tapi Kak Bella kan tak sihat. So saya sangat-sangatlah faham keadaan dia. So kita just WhatsApp dia sahaja. So this is their reaction. Baby, oh my god, oh my god, oh my god. Congrats, like finally after like I tak tahu tapi macam lama juga you always keep cakap pasal kereta, lepas tu macam confused nak pilih kereta apa, and like finally Allah tu permudahkan urusan you ambil kereta, your dream car juga. Oh my god, dalam dia, I suka dalam dia, cantik. I'm so happy for you. Congrats tau. See, tengok kan I cakap apa tu, one day you akan dapat juga at the right timing. I'm so happy for you. Semoga lepas ni apa orang cakap, dapat target untuk dapat rumah pula. Tahu, good luck. I love you. I'm so proud of you. Let's go dating. Kasar! Oh my god! Ya Allah, Tania! Macamnya kereta dia. Kasar, dah lama kat sana. Congrats kat sang Abegon. Oh, rezeki baby. Nak nangis. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Thank you so much for watching, and thank you so much untuk AI team yang ada and bagi reaction untuk Arisa, and korang juga kalau tanpa korang yang tengok konten Arisa selalu support Arisa sampai sekarang, sampai Arisa ada macam-macam. Thank you so much. Semoga Allah merahmati and semoga murah rezeki selalu. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu saja video daripada channel Puan Cantik. Bye bye.